Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang konflik persempadanan dan tuntutan bertindih yang berlaku di Malaysia. Yang mana isu ini berlaku dan melibatkan ruang laut, ruang udara dan ruang darat. Baiklah, konflik antarabangsa yang masih berlarutan sehingga kini iaitu salah satunya kisah Kepulauan Spratly yang menjadi salah satu rebutan beberapa negara. Kepulauan Spratly terletak di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Walaupun namanya seolah-olah satu pulau sahaja, sebenarnya ia merupakan gugusan lebih daripada 100 pulau kecil, batu karang dan terumbu. Kebanyakannya kecil, tidak berpenghuni dan kelihatan tidak begitu penting. Namun di sebalik saiznya yang kecil tersembunyi kepentingan yang sangat besar. Mengapa kawasan ini menjadi rebutan? Pertama, Laut Cina Selatan merupakan antara laluan perdagangan yang paling sibuk di dunia. Berbilion dolar nilai perdagangan antarabangsa melalui kawasan ini pada setiap tahun. Kedua, kawasan ini kaya dengan sumber perikanan yang menjadi sumber rezeki kepada ramai nelayan. Yang ketiga, dipercayai bahawa terdapat simpanan minyak dan gas asli di dasar lautnya. Dan yang paling penting adalah kedudukan pulau yang sangat strategik dari sudut ketenteraan. Disebabkan kepentingan inilah beberapa negara tampil membuat tuntutan terhadap Kepulauan Spratly. Antaranya ialah China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan. China membuat tuntutan berdasarkan sejarah lama dan peta yang dikenali sebagai Nine Dash Line yang mana meliputi hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Vietnam pula mendakwa bahawa mereka mempunyai rekod sejarah yang menunjukkan penguasaan awal di kawasan tersebut. Filipina pula, Malaysia dan Brunei menggunakan prinsip undang-undang antarabangsa, khususnya Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNCLOS yang mana membenarkan sesebuah negara menuntut zon ekonomi eksklusif sejauh 200 batu nautika dari pantai mereka. Ketegangan mula meningkat sejak tahun 1970-an yang mana apabila potensi minyak dan gas mula dikenal pasti. Pada tahun 1988 berlakunya pertempuran antara China dan Vietnam di kawasan tersebut. Sejak itu, beberapa negara mula membina struktur dan pangkalan kecil di pulau-pulau yang mereka kuasai. Dalam dekad kebelakangan ini, China telah membina pulau buatan dan kemudahan ketenteraan di beberapa kawasan Spratly. Yang mana tindakan ini menimbulkan kebimbangan negara-negara lain kerana ia boleh mengubah keseimbangan kuasa di rantau Asia Tenggara. Keadaan menjadi lebih rumit apabila kuasa besar seperti Amerika Syarikat turut terlibat secara tidak langsung dengan menjalankan rondaan kebebasan pelayaran di kawasan tersebut. Pada tahun 2013, Filipina membawa kes ini ke Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa. Pada tahun 2016, mahkamah memutuskan bahawa tuntutan Nine Dash Line China tidak mempunyai asas undang-undang yang kukuh. Namun begitu, China menolak keputusan tersebut dan konflik masih berlanjutan sehingga hari ini. Walaupun terdapat usaha rundingan antara negara-negara ASEAN dan China turut mewujudkan kod tata laku di Laut Cina Selatan. Penyelesaian muktamad masih belum dicapai. Setiap negara tetap mempertahankan kepentingan masing-masing. Jadi, kisah Kepulauan Spratly ini bukan sekadar isu pulau kecil di tengah laut. Ia melibatkan soal kedaulatan negara, keselamatan serantau, sumber ekonomi dan persaingan kuasa besar dunia. Konflik ini menunjukkan bahawa dalam dunia moden, kawasan kecil sekalipun boleh membawa satu implikasi yang sangat besar kepada keamanan dan kestabilan global. Isu 9 garis putus atau 9 Dash Line adalah isu yang sangat kompleks dan penuh dengan kontroversi. Ia merupakan punca ketegangan utama antara China dan negara-negara jirannya yang sekaligus berpotensi untuk menggugat kestabilan rantau ini. Garis ini pertama kali dibuat pada tahun 1947 dan telah menjadi subjek kontroversi sejak daripada itu. Isu tuntutan 9 Dash Line ini bukan sahaja melibatkan isu perundangan dan hubungan serantau sahaja, ia juga mempunyai implikasi alam sekitar dan ekonomi yang ketara.
Nine Dash Line yang dituntut oleh China merangkumi kira-kira 90% daripada 3.5 juta kilometer persegi Laut China Selatan. Dalam kawasan ini, China membuat tuntutan kedaulatan dan maritim. Laut China Selatan ialah laluan perkapalan yang penting dan merupakan rumah kepada kawasan perikanan selain kawasan yang kaya dengan potensi rizal minyak dan gas. Tuntutan China ke atas Laut China Selatan boleh memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan alam sekitar rantau ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat isu 9 garis putus atau 9 Dash Line yang menjadi kontroversi dan menjejaskan hubungan antara negara Asia dengan pihak China. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Nine Dash Line adalah tuntutan wilayah yang dibuat oleh China di Laut China Selatan. Tuntutan ini telah dibuat oleh China sejak tahun 1947 lagi, iaitu apabila China telah memasukkan Nine Dash Line di dalam peta mereka sejak tahun 1949. Nine Dash Line ini terdiri daripada 9 garis putus yang berseranjang di Laut China Selatan. Garis-garis putus ini merentasi sebahagian besar Laut China Selatan, termasuk kawasan yang dituntut oleh beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam. Pihak China mendakwa bahawa Nine Dash Line ini adalah berdasarkan sejarah dan undang-undang laut. Namun begitu, negara-negara ASEAN yang lain telah membantah tuntutan China dan menegaskan bahawa Nine Dash Line yang dituntut itu tidak mempunyai asas yang sah. Secara geografi, Laut China Selatan meliputi kawasan laut seluas 3.5 juta kilometer persegi melalui Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kawasan ini dihiasi dengan hamparan pulau, kawasan cetek, Pulau Batu Karang yang kemudiannya dikelompokkan kepada 4 gugusan pulau iaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Pratas, Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Spratly. Berdasarkan kedudukan geografinya, Laut China Selatan merupakan sebahagian daripada laluan perdagangan dan pengangkutan laut yang penting. Ia melibatkan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dengan rakan perdagangan di seluruh dunia. Berdasarkan data Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa kira-kira 80% perdagangan global mengikut volume dan 70% mengikut nilai diangkut melalui laut. Daripada jumlah itu, 60% perdagangan maritim melalui Asia dengan Laut China Selatan membawa anggaran 1/3 daripada perkapalan global. Prospek minyak dan gas asli di dasar laut dijangka terus meningkat dan merebak di beberapa tempat. Beberapa tempat di Laut China Selatan mempunyai potensi rizal minyak antara 190 trilion kaki padu gas asli dan 11 bilion tong minyak dengan lebih banyak lagi yang berpotensi belum ditemui. Selain itu, Laut China Selatan juga kaya dengan potensi perikanan. Tuntutan Laut China Selatan seperti yang termaktub di dalam Law of the Sea Convention (LOSC), mana-mana negara berhak menuntut wilayah laut sehingga 12 batu nautika dan 200 batu nautika wilayah zon ekonomi eksklusif EEZ serta pelantar benua. Walau bagaimanapun, tuntutan China adalah sedikit pelik di mana kerajaan Beijing telah menuntut kawasan seberluas di Laut China Selatan yang dilitupi oleh 9 garis putus yang telah diwujudkan oleh pihak mereka sendiri. Beijing menyatakan bahawa perairan Laut China Selatan menerusi tuntutan bersejarah adalah miliknya dan dengan itu ia patut kekal di bawah kedaulatan China. Antara tuntutan kepulauan yang menjadi isu ialah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly adalah sebuah kepulauan yang terdiri daripada 750 batu karang, batuan, beting pasir dan pulau-pulau yang dilingkungi garis-garis yang dituntut oleh China di Laut China Selatan. Kepulauan ini pernah menjadi milik Empayar Jepun sehingga penghujung Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Setelah Jepun kalah dalam perang, kedaulatan ke atas kepulauan ini telah dilepaskan oleh pihak Jepun menerusi perjanjian perdamaian San Francisco yang ditandatangani pada tahun 1951 tanpa menamakan negara pewaris ke atas kepulauan ini. Kepulauan Spratly ini secara geografinya terletak lebih berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara berbanding China. Walau bagaimanapun, berdasarkan alasan sejarah, China telah meletakkan tuntutan ke atas keseluruhan Kepulauan Spratly yang lebih dikenali sebagai Kepulauan Nansha oleh rakyat China. Selain itu, isu pemilikan Pulau Natuna seperti mana yang telah dibincangkan dalam video sebelum ini juga berkait rapat dengan tuntutan Nine Dash Line oleh China. Nine Dash Line menjadi punca ketegangan negara ASEAN dan China. Terdapat banyak isu di Laut China Selatan yang berkait dengan Nine Dash Line yang seterusnya menimbulkan ketegangan antara pihak China dan negara-negara ASEAN.
Pada tahun 2014, kerajaan China telah membina struktur buatan manusia di beberapa pulau yang dituntut oleh negara-negara ASEAN. Tindakan China ini telah menimbulkan kemarahan negara-negara ASEAN dan telah meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan. Isu 9 garis putus ini telah menjadi punca utama ketegangan di Laut China Selatan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, China semakin tegas dalam tuntutannya dan telah membina pulau buatan dan pangkalan tentera di beberapa pulau yang dipertikaikan. Ini telah membawa kepada tuduhan bahawa China mententerakan Laut China Selatan dan telah menimbulkan kebimbangan tentang potensi konflik. Pada tahun 2016, Tribunal Timbantara Antarabangsa (PCA) telah mengeluarkan keputusan yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak dalam kes yang melibatkan tuntutan wilayah di Laut China Selatan. PCA juga memutuskan bahawa China tidak mempunyai hak untuk menduduki atau menuntut wilayah yang dilindungi oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Undang-Undang Laut. Keputusan yang dikeluarkan oleh PCA ini telah mengukuhkan pendirian negara-negara ASEAN. Ia sekaligus telah melemahkan tuntutan China. Namun, China nampaknya masih belum menarik balik tuntutannya ke atas Nine Dash Line ini. PCA juga memutuskan bahawa China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di Laut China Selatan dengan mengganggu aktiviti perikanan dan cari gali minyaknya. Tetapi, China masih enggan menerima keputusan PCA dan terus menegaskan tuntutannya di Laut China Selatan. Kerajaan China juga telah diarahkan untuk menghentikan segala aktiviti penambakan di Laut China Selatan. Isu Nine Dash Line ini masih menjadi isu yang sensitif dalam membincangkan hubungan antara China dan negara-negara ASEAN. Walaupun negara-negara ASEAN telah menggesa China untuk berunding dengan mereka bagi menyelesaikan isu ini, namun China masih belum menunjukkan minat untuk berunding. Malaysia dan isu Nine Dash Line. Bagi Malaysia pula, isu tuntutan Nine Dash Line ini banyak memberi kesan ke atas wilayah perairan di Sabah dan Sarawak yang berada di bawah kedaulatan Malaysia. Tuntutan 9 Nine Dash Line ini telah menyebabkan China merasakan perairan ini adalah hak miliknya. Akibat daripada itu, pihak berkuasa China pada November 2015 telah membolos perairan Beting Patinggi Ali yang terletak kira-kira 134 batu nautika atau 250 km dari Miri dari kawasan sekitarnya yang terletak di kawasan EEZ Malaysia dengan menambah jumlah rondaan di kawasan tersebut. Keputusan PCA yang mengisytiharkan Nine Dash Line tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa memberikan kelebihan kepada Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain. Tanpa tuntutan Nine Dash Line ini, kebanyakan kawasan maritim yang dituntut Malaysia terletak lebih dari 200 batu nautika dari tanah besar China. Oleh itu, tuntutan maritim China tidak lagi akan bertindih dengan Malaysia secara signifikan berdasarkan kedudukan geografi kedua-dua negara. Keputusan PCA ini meletakkan Malaysia di kedudukan lebih baik untuk memastikan insiden pencerobohan Beting Patinggi Ali yang terletak di dalam wilayah perairan Malaysia tidak lagi akan terjadi. Kesimpulannya, isu Nine Dash Line yang melibatkan China dan negara-negara ASEAN ini adalah isu yang sangat kompleks dan sukar untuk diselesaikan. Namun, ia adalah satu isu yang penting yang perlu diselesaikan kerana ia boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Tenggara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Seterusnya adalah isu yang kedua, iaitu pencerobohan yang berlaku di ruang udara Malaysia. Ruang udara sebuah negara merupakan sebahagian daripada kedaulatan negara tersebut. Sama juga seperti sempadan darat dan laut, ruang udara juga tidak boleh dimasuki sewenang-wenangnya tanpa kebenaran. Baiklah, salah satu insiden yang paling mendapat perhatian berlaku pada 31 Mei 2021. Yang mana pada ketika itu radar pertahanan udara Malaysia mengesan sekumpulan pesawat tentera asing terbang menghampiri ruang udara negara di kawasan Laut China Selatan berhampiran perairan Sabah. Yang mana pesawat-pesawat tersebut dikesan terbang dalam formasi dan pada altitud yang tinggi menuju ke arah kawasan yang hampir dengan ruang udara Malaysia. Susulan dengan itu, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah mengerahkan pesawat pejuang dari Pangkalan Udara Labuan untuk melakukan pemintasan dan pengenalpastian visual. Pesawat pejuang TUDM berjaya mengenalpasti bahawa pesawat yang menghampiri itu adalah milik China.
Malaysia kemudiannya menyatakan bahawa tindakan tersebut tidak mematuhi Undang-Undang Penerbangan Antarabangsa kerana pesawat berkenaan tidak membuat sebarang komunikasi dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Malaysia. Insiden ini berlaku di kawasan berhampiran dengan Laut Cina Selatan, iaitu kawasan yang sememangnya sensitif dan sering menjadi tumpuan geopolitik kerana pertikaian wilayah dan kepentingan strategik. Kesan daripada insiden tersebut, kerajaan Malaysia telah memanggil Duta China untuk memberi penjelasan rasmi. Malaysia menegaskan bahawa negara ini komited dalam mengekalkan hubungan diplomatik yang baik, tetapi pada masa yang sama tidak akan berkompromi dalam soal kedaulatan dan keselamatan negara. Selain insiden tahun 2021, terdapat juga beberapa kejadian lain sebelum dan selepas itu yang melibatkan pesawat atau kapal asing yang menghampiri kawasan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia. Namun begitu, kebanyakan insiden dikendalikan secara profesional oleh pihak tentera dan diselesaikan melalui saluran diplomatik. Peristiwa seperti ini menunjukkan bahawa isu keselamatan bukan sahaja berlaku di darat dan laut, tetapi juga berlaku di ruang udara. Ia juga menggambarkan betapa pentingnya sistem radar, pertahanan udara serta kerjasama diplomatik dalam memastikan keamanan negara agar sentiasa dipelihara. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengesan penerbangan mencurigakan 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia, Kota Kinabalu Flight Information Region atau FIR dan menghampiri ruang udara nasional. Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad berkata penerbangan pesawat itu dikesan Radar Pertahanan Udara TUDM dari Pusat Pertahanan Udara di Sarawak pada 11:53 pagi Isnin. Menurutnya, pesawat itulah dikesan terbang secara formasi tactical in trail pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Formasi panjang itu juga telah terbang dengan pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka kemudian didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara bertingkat tinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Menurut Akbal, pesawat itu dikesan terbang pada ketinggian antara 23,000 kaki hingga 27,000 kaki melalui Singapore FIR sebelum memasuki ruang udara ZMM, Kota Kinabalu FIR. Seterusnya, pesawat itu terbang menghampiri 60 batu nautika daripada pesisir pantai wilayah Sarawak yang dikuatiri akan mengancam kedaulatan negara. Akbal berkata pihak TUDM telah meletakkan pesawat Hawk 208 daripada nombor 6 Skuadron Pelengkalan Udara Labuan dalam keadaan siap sedia melalui operasi curiga TUDM. Beberapa percubaan untuk mengarahkan mereka menghubungi kawalan trafik udara Kota Kinabalu FIR tidak dipatuhi. Apabila pesawat itu melangkaui sempadan Kota Kinabalu FIR menghala ke ruang udara nasional, TUDM melancarkan pesawat pemintas untuk melakukan identifikasi visual. Pesawat PLAAF itu dikenal pasti daripada jenis IL Yushin IL-76 dan pesawat Xi'an Y-20 yang merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Akbal berkata insiden itu perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara di laluan penerbangan di dalam Kota Kinabalu FIR. Tambahnya, Kementerian Luar telah mengambil maklum perkara ini melalui Kementerian Pertahanan. Baiklah, isu yang seterusnya adalah satu peristiwa hitam dalam sejarah keselamatan negara Malaysia, iaitu pencerobohan di Kampung Tan Duo, Lahad Datu, Sabah pada tahun 2013. Peristiwa ini berlaku di daerah Lahad Datu yang terletak di pantai timur negeri Sabah. Kampung Tan Duo ialah sebuah kawasan kecil yang berhampiran dengan laut, yang sebelum ini aman dan menjadi tempat tinggal penduduk tempatan yang menjalani kehidupan seperti biasa sebagai nelayan dan petani. Namun, pada Februari 2013, sekumpulan lelaki bersenjata dari selatan Filipina telah mendarat di Kampung Tan Duo. Mereka mendakwa diri sebagai pengikut Kesultanan Sulu dan menyatakan bahawa Sabah adalah sebahagian daripada wilayah yang diwarisi oleh kesultanan tersebut. Kumpulan ini diketuai oleh individu yang menggelarkan dirinya sebagai wakil kepada Jamalul Kiram III. Mereka enggan berundur walaupun telah diberi peluang untuk berunding dan kembali ke negara asal secara aman.
Kerajaan Malaysia memandang serius perkara ini kerana ia melibatkan kedaulatan negara. Pada peringkat awal, pihak keselamatan cuba menyelesaikan isu ini melalui rundingan bagi mengelakkan pertumpahan darah. Namun, keadaan menjadi lebih tegang apabila berlaku insiden tembak-menembak yang mengorbankan anggota keselamatan negara. Susulan itu, kerajaan melancarkan satu operasi ketenteraan besar-besaran yang dikenali sebagai Operasi Daulat pada Mac 2013. Operasi ini melibatkan kerjasama antara Tentera Darat Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Serangan udara dan darat dilancarkan bagi menumpaskan kumpulan penceroboh tersebut. Operasi ini mengambil masa beberapa minggu sebelum kawasan Kampung Tandua berjaya dikawal sepenuhnya oleh pasukan keselamatan Malaysia. Peristiwa ini mengorbankan beberapa anggota keselamatan negara yang gugur ketika mempertahankan tanah air. Mereka dikenang sebagai wira negara yang berkorban demi memastikan kedaulatan Sabah terus terpelihara. Selepas insiden ini, Kerajaan Malaysia menubuhkan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah atau ESKOM bagi memperkukuhkan keselamatan di kawasan Pantai Timur Sabah. Zon ini dikenali sebagai S-Zone dan bertujuan mengelakkan kejadian pencerobohan seperti ini daripada berulang lagi. Kisah Tandua memberikan pengajaran besar kepada negara Malaysia tentang pentingnya kawalan sempadan, keselamatan maritim dan kesiapsiagaan pasukan pertahanan. Ia juga mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi hasil daripada pengorbanan mereka yang sanggup mempertahankan negara. Jadi, peristiwa Tandua ini bukan hanya sekadar konflik bersenjata tetapi satu detik penting yang menguji keteguhan kedaulatan Malaysia dan menjadi simbol keberanian dan kesatuan rakyat. Insiden pencerobohan Lahad Datu oleh pengganas Sulu yang berlaku bermula bulan Februari tahun 2013, satu pasukan luar telah berjaya mendarat di tanah air kita. 12 bulan saya telah dimaklumkan untuk mengenai satu insiden pencerobohan bersenjata oleh sekumpulan beruniform yang telah mendarat di katanya di Lahad Datu. Filem Takluk ni ianya diadaptasikan daripada kisah sebenar lah, peristiwa yang berlaku pada 1 dan 2 bulan. Peranan utama 69 Komando dalam peristiwa di Lahad Datu pada 2013 ada sebagai kumpulan penggempur ataupun sebagai pasukan penggempur utama untuk menetraliskan musuh. Sewaktu saya dan juga tim saya berada di kami letakkan dia sebagai satu base stop di mana di tempat tersebut, apabila anggota saya yang berada di hadapan saya iaitu Korporal Safarudin. Waktu itu saya dengan Korporal Safarudin satu sawit dan juga Korporal Safarudin arwah ni dengan pengganas Sulu adalah satu sawit. Selama masa yang sama, satu anggota saya telah maklumkan kepada saya, menyatakan si Sabarudin dia ke belakang, dia bagi tahu kat saya, dia panggil saya broker, megat dah kena, cakap kan. Kita tengok dia, so Sabarudin dia kena dekat sini lah, dekat bawah mata, tembakan di sebelah kanan. Dalam keadaan tembak-menembak tu, berbalas tembak, saya bagi tahu saya punya kawan ni Azman, saya cakap saya dah kena. Tangan ada sebiji dan kaki. Teknik penyusupan, teknik penyamaran yang kami gunakan walaupun satu pokok kelapa sawit, kami boleh duduk 2 orang tanpa dikesan oleh musuh. Dia tak nampak, dia tak tahu, walaupun dia nampak bunyi peluru arah ke arah dia, tapi dia tengok dia tak nampak kami duduk di mana. Dia cuma tembak cara rambang saja, dan dia tak tahu kami duduk di mana. Hari ini adalah hari untuk kita takluk mereka. Baiklah, antara implikasi terhadap Malaysia iaitu dari aspek ekonomi, kita dapat lihat melalui gangguan laluan perdagangan. Kerana konflik di Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly akan mengganggu laluan ekspor dan import utama. Seterusnya adalah pengurangan pelaburan asing.
Ini terjadi kerana ketegangan keselamatan ruang udara dan Sabah menjejaskan keyakinan pelabur untuk datang melabur. Yang ketiga adalah perbelanjaan pertahanan yang tinggi, di mana operasi seperti operasi Daulat dan Eskom memerlukan kos yang sangat besar dan mengurangkan peruntukan untuk sektor yang lain. Dan seterusnya adalah risiko sektor perikanan dan sumber asli, kerana nelayan dan eksploitasi minyak ataupun gas boleh terjejas akibat daripada konflik dan pencerobohan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah kesan kepada sektor pelancongan, yang mana insiden keselamatan akan menjejaskan imej negara dan membuatkan pelancong dari luar tidak datang melancong ke dalam Malaysia. Baiklah, kesan terhadap politik pula dapat dilihat melalui kedaulatan negara yang diuji, yang mana isu Spratly, pencerobohan ruang udara dan Tan Dua menunjukkan Malaysia memerlukan sistem yang tegas untuk mempertahankan hak wilayah dan sempadan. Seterusnya adalah diplomasi antarabangsa yang aktif, yang mana Malaysia perlu melakukan rundingan dengan negara-negara lain seperti China, Filipina dan ASEAN untuk menyelesaikan pertikaian ini secara aman. Dan yang ketiga adalah kesan kepada politik, iaitu pengukuhan dasar pertahanan, yang mana peristiwa Tan Dua dan pencerobohan udara mendorong kerajaan Malaysia untuk mengukuhkan lagi polisi keselamatan dan penempatan pasukan pertahanan. Dan dapat kita ringkaskan bahawa kesan seterusnya adalah hubungan serantau lebih sensitif, iaitu di mana konflik Laut Cina Selatan dan Sabah memberikan satu tekanan politik terhadap hubungan dengan negara jiran. Dan peranan Malaysia dalam geopolitik pula adalah perlu memainkan peranan yang strategik untuk mengekalkan kestabilan serantau dan memastikan kepentingan bersama. Baiklah, kesan ataupun implikasi seterusnya adalah terhadap sosio-budaya di Malaysia, yang mana kesedaran kedaulatan dan patriotisme, iaitu insiden Tan Dua dan pencerobohan ruang udara akan meningkatkan semangat cinta negara dan kesedaran rakyat terhadap kedaulatan. Seterusnya adalah menguji perpaduan rakyat, yang mana ketegangan keselamatan menggalakkan lagi kerjasama antara pelbagai etnik dan komuniti untuk menjaga keamanan negara. Dan seterusnya adalah melalui keselamatan komuniti nelayan dan pesisiran, yang mana konflik di Spratly dan Laut Cina Selatan menjejaskan nelayan. Ini meningkatkan lagi kesedaran tentang betapa pentingnya perlindungan sosial dan budaya maritim. Dan seterusnya adalah identiti kebangsaan yang ditekankan, yang mana peristiwa pencerobohan dapat memupuk lagi rasa bangga dengan simbol dan budaya negara, termasuk nilai disiplin dan kesetiaan kepada negara. Dan akhir sekali adalah kesan terhadap psikologi dan sosial, yang mana ancaman keselamatan telah menyebabkan masyarakat di Malaysia ini lebih berhati-hati, meningkatkan kefahaman tentang peranan tentera dan polis. Dapat saya ringkaskan daripada kesemua isu ataupun konflik yang berlaku serta implikasinya, yang mana Malaysia ini mempunyai satu aspek yang patut diberi penekanan, yang mana Malaysia perlu menerapkan pendekatan undang-undang antarabangsa, diplomasi dan kerjasama serantau untuk menangani cabaran ini dengan tujuan mempertahankan kedaulatan negara sambil mengekalkan hubungan baik secara aman dan damai. Ini juga dapat memastikan kesejahteraan rakyat dan keharmonian negara tersebut, iaitu Malaysia.